Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi apa yang saya dapat daripada aktiviti kita kemarin, aktiviti kita semalam, yang pertama kreativiti. Jadi kita ada aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti yang pertama kan, bikin pelbagai jenis benda kan. Jadi situ dia melatih aktiviti kita bagaimana kita nak singkatkan kisah kita supaya menepati masa dan juga jumlah kalau kita tak kan. Lepas tu itu juga aktiviti pertama juga ada juga peranan masing-masing, benda hari, peranan ketua bagi semua ahli untuk faham bagaimana situasi kita hadapi. Lepas tu kita ada juga kita peranan kita sama. Kalau tak ada kita sama, suara jawab lukis lambat siap. Jadi kita sama situ, suara-suara lukis berapa hak suara. Jadi semua yang main peranan untuk tolong satu sama lain.